Ada orang dia kata saya ni tak boleh nasihat sebab saya ni banyak dosa. Ada pula yang kata saya ni tak boleh lah nak dakwah-dakwah, nak cakap-cakap agama ni sebab saya ni tak cukup ilmu lagi. Jadi sebenarnya betul ke tak betul kaedah tu? Yang pertama, kalau kita fikir orang yang kata dia tak boleh nak memberi nasihat sebab dia banyak dosa, sebenarnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata orang ni sebenarnya telah tertipu dengan diri dia. Sebab apa? Ataupun tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Dia ingat ada orang yang suci daripada dosa. Tak ada sebenarnya. Tak ada orang yang suci daripada dosa. Bani Adam, anak Adam ni sentiasa berdosa. Jadi sebenarnya semua orang tak boleh beri nasihat lah sebab semua orang berdosa. Jadi tak tepat kaedah tu. Kata kalau nak bagi nasihat ni dia kena suci daripada dosa dulu. Tidak. Begitu juga dengan yang nombor dua. Bagi siapa yang kata dia ni tak cukup ilmu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata sebenarnya orang ni tertipu yang dia sangka bahawa ilmu Allah ni akan habis. Tak ada. Tak ada orang yang dapat menghimpunkan semua ilmu untuk kata saya ni dah cukup ilmu untuk saya menyampaikan. Sebab tu kita kena ingat ada dua hadis daripada Nabi SAW. Yang pertama, hadis yang rasanya ramai orang yang pernah dengar hadis ni, iaitu apa? Balighu anni walau ayah. Balighu maksudnya sampaikan, anni maksudnya daripada Nabi, walau ayah maksudnya walaupun satu ayat saja. Maksudnya kalau ada orang tu dia tahu satu ayat je daripada Nabi SAW, Nabi suruh sampaikanlah walaupun dia tahu satu ayat je. Yang penting dia dapat daripada Nabi SAW, dia tahu itu datang daripada Nabi SAW, dia dah pastikan itu memang daripada Nabi SAW, dia sampaikanlah benda yang dia tahu. Jadi itu hadis yang pertama yang rasanya ramai yang pernah dengar. Hadis yang kedua, Nabi SAW sebut, nabbarallahu ra'an, Allah SWT akan memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a minni maqalatan, dia mendengar daripadaku satu kata-kata je, fa'addaha kama sami', lalu dia sampaikan seperti mana dia dengar. Rubba hamila fiqhin laysa bifaqih, dan dia kata boleh jadi orang yang membawa satu kefahaman tu dia tak faham pun, dia hafal hadis Nabi, dia sampaikan, dia tak faham pun hadis tu. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu, boleh jadi orang yang membawa kefahaman tu dibawakan kepada orang yang faham. Inilah tradisi para ulama zaman berzaman. Ulama-ulama yang meriwayatkan hadis, mereka ni dia sampaikan hadis tu, ada yang dalam kalangan mereka ni orang yang awam saja, orang biasa saja. Ada yang bukan Arab pun dia hafal hadis tu, dia hafal tapi dia sampaikan balik seperti mana dia hafal. Nabi SAW kata Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang sampaikan kepada orang lain, walaupun dia tak faham apa yang dia hafal tu, dia tak faham pun, tapi dia boleh sampaikan sama seperti yang Nabi SAW sampaikan. Jadi dia akan dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam itulah sebenarnya kita ni, kalau kita terus menasihati sesama kita, kita terus menyampaikan daripada Nabi SAW, kita terus menyampaikan apa yang baik, apa yang betul, jadi insya-Allah masyarakat kita ni akan saling terjaga. Sebab apa? Sebab semua orang akan rasa benda tu benda yang penting, benda yang baik, benda yang bagus, dan benda yang bagus tu akan jadi berleluasa, dia akan jadi benda yang ramai orang dengar. Kalau tak, dia akan jadi benda terpencil, benda yang jarang didengar, benda yang rare. Tapi sebab ada dua hadis ni, jadi kita kena ingatlah. Cuma mungkin ada dalam kalangan kita ni ada yang mungkin nak tersalah faham. Dia kata kalau macam tu bolehlah saya main cakap je kan. Tidak, tak bolehlah main cakap aja. Sekadar kita faham lah. Maksudnya kalau kita faham A, kita sampaikan A je lah, tak payahlah sampai Z. Kalau kita faham A sampai G, kita sampaikan A sampai G saja, tak payah sampai Z. Tapi kalau kita faham A sampai Z, sampaikanlah A sampai Z. Jadi macam itulah dia punya analoginya. Yang penting adalah kita jujur, kita ikhlas, kita berdisiplin, kita memastikan teliti dalam apa yang kita sampaikan tu. Mudah-mudahan Allah SWT menerimalah amalan kita. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi